Dan Nabi SAW kata apa? Bukan bercakap, dengar. Bukan setakat bercakap. Kamu pergi dengar orang mengumpat, sepertinya kamu mengumpat. Lah, saya bukan bercakap pun Ustaz. Saya pergi dengar je. Dia berkata ke Ustaz, saya dengar. Saya tak kata apa pun Ustaz. Kamu sama je mengumpat. Pasal apa? Pasal kalau kamu tak pergi dengar, dia pun tak mengumpat. Hantar tak? Tak tahu. Tak, aku nak beritahu ni. Tak ramau tahu. Gitu. Start motor belah pergi perun. Agak-agak dia nak mengumpat tak? Dia tak mengumpat dah tuan-tuan. Kita tak encourage dia. Lagi kita duduk dengar, lagi tu duduk encourage dia untuk dia mengumpat. Yalah, jangan duduk cakap pasal orang. Kadang-kadang geng masjid pun tuan-tuan, ya Allah, main malam Jumaat, tahu malam Jumaat, sekali dia keluar tu poster, gambar poster tu, mainlah apa, gambar budak perempuan 2-3 orang. Malam ni malam Jumaat, balik cepat ya. dia post kat dalam grup. Wah ni, dapat geng-geng grup masjid ni. Tahu dia kata apa? Ni grup masjid lah. Alamak, silap bilik dia kata. Subhanallah. Yang post tu haji tu. Tuan-tuan tahu dia sedang buat apa tu? Main lah. Tapi jangan sampai fitnah. Fitnah apa Ustaz? Main-main je kot. Kalau budak perempuan tu tak kata apa yang dia hantar tu, macam mana? Kalau tak kata maksud dia apa? Fitnah tu kan. Tak pasal-pasal kat akhirat nanti hidup beretok tu budak-budak perempuan tu. Pak Long, pahala mai kat saya. Ni siapa ni? Tak kenal pun. Ni yang duk hantar tiap-tiap malam Jumaat tu, kami suka lelaki berjanggut, kami rela dimadu. Jangan sampai fitnah orang. Benda main-main tapi kita duk fitnah. Sebab tu tuan-tuan jaga. Orang yang Allah ampunkan dosa dia, yang pertama dia tak buat benda ni semua. Benda fitnah dia tak buat, benda ribah mengumpat dia tak buat, dia tak cakap hai orang. Percakapan dia hanya benda-benda yang baik-baik yang boleh jadi manfaat untuk dia.